RM70,000 penjawat awam buat personal loan menjelang hari raya. Peningkatan sebanyak 10% berbanding bulan bukan musim perayaan. Aduh, parah ni tuan-puan. Mari dekat sikit. Saya nak share cara macam mana anda tak perlu lagi berhutang untuk raya pada tahun hadapan dan tahun-tahun yang akan datang. Sila tonton video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa hadapan anda. Raya ni dia tak datang secara mengejut tuan-puan. Kita dah tahu raya ni setahun sekali. Jadi kita ada masa sekitar 12 bulan untuk bersedia untuk sambut raya tahun hadapan. Jadi cara untuk anda tak berhutang lagi pada tahun hadapan yang pertama, kira segala perbelanjaan yang anda gunakan untuk sambut raya pada tahun ini. Yang kedua, tukarkan jumlah duit tu kepada gram-gram emas. Siapa yang tak tahu caranya, anda boleh DM saya akan bantu kirakan. Dan yang ketiga, menabunglah emas dengan serendah 100 sebulan secara konsisten hingga anda berjaya dapatkan emas fizikal di tangan. Dan yang keempat, bila tiba hari raya tahun hadapan, anda boleh pajakkan emas tersebut untuk sambut hari raya dengan tenang. Tapi jangan lupa tebus semula emas dalam tempoh masa 6 bulan. Katakanlah bajet anda tahun ni habis sekitar 1,500 untuk perbelanjaan raya. Anda hanya perlu tukarkan 1 dinar sahaja tanpa siap-siap stiker dana raya untuk anda. Mudah untuk gunakannya nanti. So, anda yang nak bermula untuk simpanan emas, boleh rujuk pin video ataupun klik link bawah. Saya akan bantu untuk memulakan simpanan emas dengan murah, mudah dan patuh syariah.